Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Husna binti Sukri, A205516. Buku yang saya pilih adalah Fakta Sains dalam Al-Quran, Langit dan Bumi, karya Muhammad Damanhuri Ahmad. Okey, kita mulakan dengan biografi ulama. Nama penuh beliau adalah Muhammad Damanhuri bin Ahmad. Tempat lahirnya di Indonesia, lebih dikenali sebagai ulama dari Jawa ataupun Nusantara. Latar belakang beliau adalah mendapat pendidikan agama Islam sejak kecil melalui sistem pondok. Yang kedua, mendalami pelbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, fiqh, tauhid dan tasawuf. Yang ketiga, turut mempelajari kitab-kitab turas yang menjadi rujukan tradisi ulama Nusantara. Kerjaya dan sumbangan beliau juga merupakan seorang ulama, pendakwah dan pendidik. Kemudian dia aktif mengajar di majlis ilmu, madrasah serta kuliah umum. Damanhuri juga menyampaikan dakwah berteraskan ahli sunnah wal jamaah, dan dia dikenali dengan pendekatan pengajaran yang menekankan kefahaman akidah, ibadah dan akhlak. Kepakaran bidang beliau adalah ilmu tauhid, fiqh, tafsir Al-Quran, tasawuf ataupun tazkiyatul an-nafs. Kemudian latar belakang pendidikan beliau, mendapat pendidikan awal agama daripada keluarga sendiri yang berlatar belakangkan agama, menyambung pengajian di beberapa madrasah tradisional, kemudian mengkaji kitab-kitab turas seperti yang pertama tafsir, contohnya tafsir Al-Jalalain, yang kedua hadis iaitu Riyad Al-Salihin, yang ketiga fiqh mazhab Syafi'i iaitu Fathul Al-Qarib, yang keempat tauhid Kifayah Al-Awam, yang kelima tasawuf iaitu Bidayah Al-Hidayah. Okey, aspek kemujizatan Al-Quran. Karya Muhammad Damanhuri ni dia menggunakan aspek ijaz ilmi. Kemudian buku ini dia membicarakan dan membincangkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT untuk dilindungi. Dalam tulisan ini, penulis menghadkan untuk berbicara mengenai fakta, sains mengenai kisah langit dan bumi, penciptaannya, kisah besi, hujan dan cahaya. Okey, dimensi kepada aspek ijaz ilmi. Dalam kitab ini ada 6. Yang pertama, dimensi kosmologi dan astronomi, iaitu kejadian alam semesta. Dimensi ini dia menyentuh tentang asal-usul dan struktur alam semesta secara makro. Teori ledakan hebat iaitu Big Bang. Alam dicipta daripada tiada kepada ada. Langit dan bumi dahulunya bersatu padu sebelum dipisahkan. Pengembangan alam iaitu konsep langit yang sentiasa meluas atau mengembang. Sifat langit pada awal, langit pada peringkat awal berbentuk asap iaitu gas. Saiz angkasa iaitu bentuk bumi yang bulat, putaran bumi pada paksi serta peredaran matahari dan bulan dalam orbit masing-masing. Seterusnya fenomena lanjutan iaitu lubang hitam iaitu black hole, bintang neutron dan alam semesta yang berbentuk seperti trompet. Dimensi kedua iaitu dimensi geologi dan sains bumi iaitu geosains. Dimensi ini dia memfokuskan kepada struktur fizikal dan mekanik planet bumi. Teori bumi asal satu benua yang kemudiannya berpecah dan kewujudan rekahan besar di bumi. Fungsi gunung ganang sebagai pasak iaitu isotopes untuk kestabilan bumi. Kemudian struktur dalaman iaitu 7 lapisan bumi dan kawasan terendah di dunia iaitu di lembah Jordan atau Laut Mati. Kemudian sifat fizikal iaitu bumi sebagai hamparan dan umur bumi. Kemudian dimensi ketiga iaitu dimensi atmosfera dan meteorologi iaitu sains cuaca. Fokus kepada lapisan pelindung bumi dan fenomena yang berlaku di ruang udara. Lapisan langit iaitu 7 lapisan atmosfera termasuk lapisan ozon, mesosfera dan sabuk sinaran iaitu Van Allen. Kemudian langit sebagai atap iaitu peranan atmosfera dan medan magnet bumi sebagai pelindung daripada radiasi angkasa. Kemudian kitaran air dan hujan iaitu proses pembentukan awan, peringkat kejadian hujan dan fungsi angin sebagai ejen pencantuman wap air. Kemudian fenomena elektrik iaitu kejadian petir, kilat dan hujan batu. Yang keempat iaitu dimensi sains lautan. Dimensi yang membincangkan rahsia di bawah permukaan air. Lautan dalam iaitu kegelapan berlapis di laut dalam kewujudan ombak di bawah ombak. Kemudian geologi dasar laut, kewujudan gunung berapi di dalam laut. Kemudian anomali air iaitu pertemuan air tawar dan air masin yang tidak bercampur iaitu sungai di dalam laut.
Yang kelima, dimensi sains logam, iaitu fokus kepada unsur besi sebagai anugerah istimewa. Asal usul besi, iaitu besi diturunkan dari angkasa, bukan hasil asal bumi. Kemudian sifat magnetik, iaitu peranan besi dalam membentuk medan magnet bumi dan daya tarikan graviti. Kemudian manfaat biologi, iaitu kegunaan besi dalam tubuh manusia dan tamadun. Yang keenam, dimensi fizik optik dan cahaya, melibatkan sifat cahaya dan kelajuan di alam semesta. Sumber cahaya, iaitu perbezaan antara matahari sebagai lampu, iaitu sumber cahaya, dan bulan yang hanya memantulkan cahaya. Kemudian kelajuan cahaya, perbandingan kelajuan pergerakan malaikat dengan kelajuan cahaya. Kemudian optik atmosfera, iaitu bagaimana sinar matahari menjadi tampak hanya setelah melalui atmosfera bumi. Okey, kesimpulannya, buku Fakta Sains dalam Al-Quran, Langit dan Bumi menunjukkan kekuatan pemikiran kritis penulis dalam mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan fenomena sains semasa. Penulis menekankan bahawa Al-Quran ni bukan sahaja sebagai petunjuk rohani, tetapi juga mengandungi tanda-tanda alam yang dapat dianalisis melalui perspektif saintifik. Dengan pendekatan sistematik, buku ini membincangkan hubungan antara penciptaan langit dan bumi serta fenomena alam, sambil menekankan keserasian antara wahyu dan ilmu sains moden. Namun kekurangannya pula, buku ini tidak meliputi fakta-fakta sains yang ada. Hanya berterhad pada penciptaan langit dan bumi, sains mengenai bumi, sains mengenai langit dan angkasa, dan fakta-fakta lain yang mempunyai kaitan bumi. Tetapi ada banyak lagi ayat-ayat menunjukkan fakta sains mengenai manusia, tumbuhan, haiwan dan sebagainya yang tidak dibincangkan di sini. Sekian, terima kasih.